Korang, sekarang kita berada di MFT Food Carnival dekat Taman Bandar Kuasa Damansara. Korang boleh datang kat sini pada 24 hingga 26 April 2026. So kalau korang nak dapatkan 3 hari vibes yang sangat best, dapat makan banyak-banyak, dapat piknik, main game semua, korang boleh datang sini. Kalau korang naik MRT, berhenti dekat Kuasa Damansara, and then korang boleh dapatkan shuttle bus. Datanglah naik kereta ke, motor ke, korang pun boleh naik shuttle bus sebab dia akan hantar sampai depan pintu ni. Kita nak tengok apa yang ada dekat dalam Food Carnival ni. Let's go! So sekarang kita dekat kabut sale. Kat sini korang boleh nampak ada banyak gila vendor-vendor kabut. Lagi-lagi kalau korang nak bawa makwa lah kan. Get ready lah duit lebih. So now kita dekat Ribena. Boleh kita try rasa satu? Boleh. Okay, thank you. Kita rasa. Sangat-sangat refreshing ya guys. Kalau korang nak tahu, kat sini yang paling bestnya ada Mata Bazaar Travel Fair tau. So kalau korang nak cari travel agency yang trusted and ada promo, korang kena datang sini. Kat sini pun ada display rumah. Sebab yelah budak-budak Gen Z kan nak cari rumah. Mohon take note ya. So kita pun dah penat and lapar. Now kita nak try dan rasa macam mana makanan-makanan viral kat sini. Sedap ke tak sedap? So let's go. So burger dah siap, let's go. Okay, thank you. Kita order double cheeseburger. So jom makan. So tengok ni guys, banyak kan. Let's try matcha dulu sebab matcha ni Gen Z kan.